Upin, Ipin, kawan-kawan kau dah sampai. Tu dia. Hai Upin, Ipin. Hai. Imail, kau tipu Cakap macam kena gigit harimau. Betul. Macam kena gigit semut je. Yalah Mail, tipu saja. Ish, kau kan dah tahu. Oh. Ijay, kita orang dah sunat. Kau bila lagi? Tahun depan lah. Tapi kamu sunat seorang-seorang. Habislah kau. Upin, mau tengok tu? Boleh? Ish kau ni, mana boleh? Malulah. Malu apa? Saya mau tengok itu kapal terbang saja. Oh. Cepatlah. Alah, Ijay. Tak payah takut-takut. Seronok senang. Yalah tu. Apa yang seronok? Korang tengok Akak! Akak! Ya. Apa lagi? Ish, akak ni. Janganlah marah-marah. Opa kata, akak kena jaga kita orang baik-baik. Betul. Yelah. Nak apa? Akak, Upin haus lah. Buatkan air boleh? Ipin pun. Buatkan air yang paling sedap. Akak. Buatkan air untuk diorang sekali Diorang mesti haus. Kan? Kakak. Ya. Dengan bis ke kerja sekali Kak. Yelah. Oh, iyalah. Karus tak ada marah. Saya pun mau sunat lah. Bodohlah korang. Ni dia. Nah, ambil ni. Terima kasih. Sedapnya. Pandai akak buat. Terima kasih, Karus. Yelah. Sama-sama. Ihsan dengan Fizi macam mana? 2, 3 buah manggis. Ihsan takut, Fizi nangis. Fizi nangis. Tapi tak lari. Eh.